karrijali wala yadurru tafawutuhuma, dan tidak mudarat lebih kurang kedua-duanya. Lebih kurang kedua-duanya tadi ni karrijali, maknanya tidak mudarat, tafawutuhuma maknanya lebih kurang apa nama tu, apa nama pergerakan dia tadi, serbu dan undur tadi ni kan, tidak, mana tidak mudarat. Kalau dia lebih kurang dari segi, kata ada yang ni mungkin banyak sikit apa bondok, kat satu lagi banyak boleh terekam, yang tu tidak menjejaskan lebih kurang kedudukan apa nama dia bergerak tadi, saya apa nama dia bergerak, dia mencerbu atau dia undur tadi kuda. Baik, karrijali seperti mana, arrijal juga seperti mana apa nama orang lelaki lah. Seperti mana orang lelaki juga, itu maksud dia. Jadi orang lelaki pun bukan semua ni, jadi ada yang baik, yang buruk, ada tekam, dan juga ada yang bunuh lah. Ada yang tekam, ada yang bunuh. Okey. Apa ada lagi? Kemudian lagi, wala yu'ta li farasin a'jaf, wala yu'ta li farasin a'jafa, bacanya ay mahzulin bayyinil hazal, wala ma la naf'a fihi kal harimi wal kabir. Wal kabir ke wal kabir? Ada ilam? Wal kabir ada ilam? Ada ilam. Makna wal kabir tu ada iran tu. Ada ilam wal kabir. Gini. Kata dia wala yu'ta, dan tidak dibagi kepada kuda yang a'jaf. Li farasin a'jafa, baca a'jafa. A'jafa. Sebab apa dia apa nama dia ada a'jaf ni, dia ismul lazim yang sharih, ismul lazim yang sharih. Apa mana? A'jaf ni ai mahzulin, maknanya kuda yang kuih. Kuda yang kuih. Bayyin al-hazali, yang nyata kuih king, kang lah. Kuda yang kuih, yang jelas dudukannya, buat kuda kuih semua. Jadi kuda yang kuih ni kata dia tak dibagi. Tak dibagi pada haban. Kalau buat dia kuda dalam peperangan tadi dia guna kuda, tapi kuda kuih sangat, yang ni pun tidak dibagi kepada kuda yang kuih. Tak ada haban, tak bagi habannya. Okey, itu maksud dia. Kemudian kata dia wala ma la naf'a fihi, dan juga apa nama ma la naf'a fihi, dan juga apa nama tidak diberikan juga boleh apa nama ma la naf'a fihi, barang yang tidak ada manfaat pada kuda, apa nama binatang yang tidak ada manfaat. Di mana-mana mana-mana binatang yang tidak ada manfaat sekalipun, maknanya yang ni apa nama tidak diberi pada juga. Apa dia? Contohnya kal harimi, seperti kuda tua lah. Harim ni tua lah. Wal kabir tua berat lah. Kabir tak yang tua lah. Harim ni tua tak berat. Wal kabir itu yang tua tak habis. Pada apa? Li'adami fa'idati, kerana tak ada faedah lah pun. Dia pergi saja, tak ada apa-apa. Dia tak ada kekuatan. Jadi tak dibagi. Tak dibagi apa nama habuan daripada harta rampasan perang. Jadi itu maksud dia. Kemudian wala li ba'irin wa ghairihi, dan juga tidak dibagi apa saham atau tak dibagi habuan daripada harta peperangan perang tadi kepada apa dia? Ba'ir, kepada apa? Unta tak bagi. Dan juga apa nama lain daripada unta. Lain daripada unta pun tak boleh. Siapa? Kal fili, contohnya lain daripada unta punya, seperti gajah. Wal baghal wal himar. Baghal dan himar dah. Dia guna lupa lama baghal dan himar. Jadi baghal dan himar tu memang baghal dan himar ni kalau nak bawa, kalau nak buat kenderaan memang boleh, nak tunggang pun boleh, nak jadikan nak bawa barang pun boleh, tapi dia tidaklah sama dengan apa nama pasal apa? Pasal dia tak layak untuk berperang. Kalau bawa kalau digunakan perang tadi dengan gajah namanya, ataupun bara dan himar, apa nama, li'annaha, pasal apa? Kerana kenapa tak dibagi kepada unta dan lain daripada unta daripada gajah, baral dan himar tadi ni, keldai, himar keldai, li'annaha, kerana bahawasanya apa nama unta lain daripada unta tadi, seperti gajah, bara dan himar tadi, la taslul harbi, tidak
patut, tak layak dia untuk perang. Tak layak, bawa dia tak layak untuk nak berperang. Salahiyatal khaili lahu, tak layak dia bagi perang sebagai patut salahiyah al khaili lahu, sebagai kelayakan khail, unta bagi maknanya dia tidak mempunyai kelayakan sebagaimana kelayakan unta bagi khail bagi dia lah, batu tak boleh. Walakin yurdahu laha wa yutawatu bainaha bihasabin naf'i, walaupun tak dibagi walaupun tidak dibagi, walakin yurdahu, tetapi diberi sedikit. Yurdahu ni diberi sedikit. Tadi ni dia bagi satu saham lah, yang ni bagi juga, bukan tak bagi langsung, dibagi juga sikit. Kalau apa yang guna gajah ke, atau yang mengguna kuda yang menggunakan tadi baral dan himar tadi ni kan, jadi dibagi juga sikit. Yurdahu laha tu kembali kepada tadi ni, kepada ba'ir, rapil, gajah, baral dan himar tadi. Wa yufawatu bainahuma, dan dibagi sedikit. Wa yufawatu bainaha, dan tidak disamaratakan di antaranya. Tak disamarata, mana bagi tak mesti sama rata. Tak mesti sama rata di antara gajah apa ni. Bagi orang sikit. Jadi maknanya tak mesti bagi sama rata. Sama rata sama banyak. Tu maksud dia. Lebih kurang tak apa. Lebih kurang pun tak apa. Bagi tadi. Bihasabin naf'i, mengikut manfaat, mengikut kemanfaatan. Ini terserahlah kepada budi bicara pihak yang berkuasa tentera tadi untuk mengagihkan mengikut manfaat daripada penggunaan binatang lain daripada kuda tadi. Tak. Okey. Kemudian pada lagi panjang. Kita baca 4 buah ni tak dibacanya. Dia baca dalam setengah jam sikit je lah. Jadi Pak Tih ini style dia baca begitu. Dia baca 4 buah tapi dia baca setengah jam. Setengah jam, semua tak setengah jam. Jadi kita baca tadi pun kat 9.30 ni 10.45 dan 45 minit. Jadi yang mesti kat dulu. Kemudian insya-Allah kita akan bincang pula berhubung dengan ada juga tentera yang berjalan kaki. Tentera yang berjalan kaki pula dia dapat berapa? Yang ni akan dibincang nanti. Dia dapat satu saham, satu bahagian daripada 5 bahagian tadi ni, iaitu bagi tentera yang berjalan kaki. Tadi dia bergurau antara jalan kaki. InsyaAllah kita akan bincang nanti. Lepas ni pada asal dia Asbah. Okey. Kita baca dua buah, kita berehat lah. Kalau ikut sana baca 2 buah kita berehat, lepas tu sambung pula. Kasar berapa tu? Habis. Surah sebelum Mazurah. Okey. 80 berapa? 84 lah. Kalau setengah kitab saya 84. Baik.
Okey. Saya sambung, iaitu kita Al-Asbah wa Nazair pula dikarang oleh Imam Suyuti. Ini berhubung dengan kaedah fiqh. Yang berhubung dengan kaedah fiqh. Tadi kita baca fiqh, yang ni kaedah fiqh lagi. Sambungannya ialah, kalau tak silap saya, wa ta'allaqu lah. Ha? Tidak. Tak mana tu. Ada tanda ni. 83. 84. 84 iaitu wa yata'allaqu lah. Wa yata'allaqu bi hadhihi al-qa'idati qawa'idu. Itulah. Okey. Sambungannya ialah bismillahirrahmanirrahim. Wa yata'allaqu bi hadhihi al-qa'idati qawa'idu. Al-ula ad-daruriyatu tubihul mahdhurati bi syarti adami nuqsaniha anha. Baik. Jadi kaedah yang kita bincang dulu, kaedah yang keempat. Nah, kaedah yang keempat ialah ad-darar yuzalu, kemudaratan dihilangkan. Dalam Islam maknanya tidak boleh berlaku sebarang kemudaratan. Kalau ada kemudaratan mesti dihapuskan kemudaratan tersebut. Nah, sebab itu ad-darar yuzalu. Ad-darar yuzalu. Dah. Baik. Jadi di sini asalnya ialah dalil pada kaedah ini adalah sabda Rasulullah SAW, iaitu la darara wala dirara, tidak mudarat dan tidak boleh tidak ada kemudaratan dan tidak boleh bertindak membalas kemudaratan. Itu asal kaedahnya. Baik, kemudian daripada kaedah ini kita wa yata'allaqu bi hadzal kaedah, dan berkait dengan kaedah ini ialah kaedah kata ad-darar yuzal, kemudaratan dihapuskan, dihilangkan. Apa dia? Berkait dengan kaedah ini beberapa kaedah-kaedah yang lain. Maksudnya ada kaedah-kaedah yang kecil-kecil, yang kaedah-kaedah. Jadi yang ni kaedah ad-darar yuzal ni kaedah yang besar. Kemudian di bawah tu pula dia terbagi pula, dia terpecah pula beberapa kaedah yang lain, yang mana dia adalah dia berpusat kepada kaedah ad-darar yuzal juga. Nampak? Jadi berkait dengan kaedah ini iaitu ad-darar yuzal. Darar itu dihapuskan. Apa dia? Ada beberapa kaedah yang lain. Apa dia? Di antaranya al-ula. Al-ula ni al-qaidatul ula. Kaedah yang pertama daripada beberapa kaedah yang berkait dengan kaedah ad-darar yuzal ini, ad-daruriyatu tubihul mahzurat. Perkara-perkara daruriyat ini tubihul mahzurat, maknanya dia mengharuskan perkara-perkara yang haram. Benda tu tak boleh nak buat, tapi dengan sebab keadaan mendesak, keadaan itu darurat, maka diharuskan. Darurat ni bukan kita boleh. Ini darurat ni artinya ialah perkara yang boleh membawa kepada, contohnya boleh tak makan bangkai ketika mana berlaku kelaparan. Mereka berlaku kelaparan yang begitu mendesak, yang begitu kritikal, kelaparan yang begitu kritikal. Kalau dia tak makan, dia buat orang mati. Itu dia panggil darurat. Nah, kata lapar boleh jadi, tapi kelaparan yang boleh membawa, kalau dia tak makan, menyebabkan dia bawa pada mati. Yang tu dia panggil darurah. Benda tu darurah. Bukan boleh buat main dengan darurat ni, darurat siap je, darurat semua darurat tadi. Tapi yang dapat kalau makan, maknanya benda yang haram asalnya tak boleh dimakan. Tapi kalau keadaan itu kalau tak makan, tak ada barang lain, semua yang ada benda yang haram, boleh makan tak? Boleh makan. Tadi kalau maknanya darurat tadi, kalau kita tak makan bawa pada mati, baru boleh makan. Baik. Itu al-mahzurat tubihu al-mahzurat. Baik, tapi ada syaratnya. Perkara yang darurat tadi, daruri ini dia hapus mengharuskan benda perkara yang dilarang tadi ni, katanya bi syarti adami nuqsaniha anha, dengan syarat apa dia? Tidak kurangnya darurat tadi ni, anha daripada mahzurat, dengan syarat darurat tadi ni tidak kurang daripada yang dilarang. Tidak dikurang daripada benda yang dilarang. Tapi sekiranya darurat tadi ni dia darurat tadi ni dia
kurang, dia kurang daripada apa, daripada benda yang mazrurat tadi, maknanya syaratnya tidak kurang darurat, tidak kurang apa tadi, daruriyat tadi, darurah tadi ni daripada yang dilarang. Baik, jika sekiranya kita kata kalaulah darurat tadi ni adakah boleh, maknanya kita nak berasal kepada darurat, kita nak buat benda yang dilarang tadi, kita tak boleh kita nak buat, tapi alasannya kerana darurat. Tapi darurat itu dia kedudukan dia lebih rendah dia daripada perkara yang dilarang. Contohnya beginilah. Contohnya contohnya kita kata kalaulah mayat, contohnya kata mayat tu adalah seorang nabi. Mayat tadi nabi. Nah, jumpa mayat nabi, kemudian yang lain tak ada. Makanan yang lain tak ada. Makanan yang lain daripada tak ada. Yang ada tu mayat tu ya. Kalau tak makan, boleh bawa mati. Nah, boleh tak boleh nak makan mayat nabi? Tak boleh. Sebab apa? Sebab kedudukan tadi nabi itu adalah kedudukan dia lebih tinggi daripada nyawa bagi orang yang bukan nabi. Nampak? Tu dia syarat dia tu. Baik. Wa min samma kata dia, wa min samma kata jaza aklul maitati 'indal makhmasah. Dan daripada wa min samma, daripada inilah, sama ni dekat inilah daripada kaedah kata darurat tubihul mahzurat tadi, darurat tubihul mahzurat tadi, daripada harus memakan bangkai ketika indal makhmasah, ketika muja'ah, ketika kelaparan, ketika kelaparan yang kritikal, kelaparan yang agak kritikal, maknanya kalau tak makan bawa pada mati. Pada ketika itu bolehlah makan bangkai. Makan bangkai. Makan bangkai. Jadi benda ni yang mungkin boleh berlaku. Boleh berlaku. Contohnya katalah dalam peperangan tentera, contohnya tentera dia berperang. Lepas tu makanan bawa habis. Perang tak makanan habis. Lepas tu yang ada bangkai. Yang ada bangkai saja, makanan yang halal tak lah habis dah. Jadi kalau tak makan boleh bawa pada maut. Boleh makan. Boleh makan bangkai tadi, contohlah. Bangkai tadi. Kemudian wa isaghatul luqmah bil khamri, dan harus wa isaghatuna atau aklu, harus melepaskan mekelan. Isaghatul mekelan, melepaskan kita kata ketulan, satu ketul. Luqmah ni maksudnya kita kata satu ketulan, satu ketui yang dia ada sangkut di tengkuk kita lah, ya, di rengkung kita dengan arak. Kita makan terkat mengkelan. Kita makan terkat mengkelan. Jadi kalau mengkelan ni nak kena guna air lah, nak guna air, barulah boleh lepas dalam kelan tadi. Kalau tak biar lama sat lagi orang mati, boleh mati kelan dia tak nyawa. Jadi di sini yang ada tak ada, nak cari air tak ada, yang ada arak. Ada sebotol arak depan. Nak pergi ambil air jauh, kalau pergi pun jauh, nak pergi ambil air dia tomboh yang lain. Nak pergi ambil, kalau tak air tu ada jauh, tapi kalau nak pergi sampai tu tak ada sampai sana, mati dengan lain. Yang ni boleh tak boleh nak minum arak? Nak minum arak untuk melepaskan mengkelan tadi. Jawabnya boleh. Tapi makan pun dia sekadar lepas kelannya lah. Jangan hantam kalau kita ambil gelas arak tadi segelas, ambil makan minum, tuang setengah gelas ya, 2-3 dekuk 2 dekuk 3 dekuk lepas dah. Jangan nak habis pula tu, tak boleh lah. Jadi dia ada kaedah pula. Ad-darurah tuqaddaru bi qadariha. Darurah tu dikadarkan mengikut darurat dia. Jadi kalau keperluan dia 2 teguk 3 teguk saja, jangan hantam balik 4-5 teguk. Itu yang maksudnya. Okey. Kemudian wa talaffuz bi kalimatil kufri lil ikrah. Wa talaffuz bi kalimatil kufri, dan berlafaz dengan kalimah kufur lil ikrah, kerana dipaksa. Kata seorang tadi dipaksa melafazkan kufur.
Kalau kalau dia tak mengaku kata dia kafir, dia akan dibunuh. Yang ni pernah berlaku. Di mana, di Kemboja apa nama dulu, zaman dulu pernah berlaku. Maknanya depa pokok komunis ni dia tanya, "Mau Islam ke tak?" Kalau mengaku Islam dia bunuh. Kalau mengaku tak Islam. Tak Islam tu dia sampai dia mengaku tak mengaku Islam, dia tak Islam lah. Tak. Tapi dia buat dia mengaku itu untuk apa? Dia kata dia mengaku tak Islam itu ialah untuk mengelakkan daripada dia dibunuh. Dia dibunuh. Kalau dia mengaku Islam dia dibunuh. Kalau dia mengaku dia tak Islam, dia tak dibunuh. Tak? Jadi boleh tak boleh dia mengaku dia bukan Islam? Boleh. Sebab apa? Nak mengelakkan daripada dia dibunuh. Itu darurat. Okey. Wa kaza itlaf fil mal. Buat talaffuz bi kalimat, dia berlafaz dengan kalimah kufur kerana dipaksa. Lil ikrah kerana dipaksa. Maknanya kalau dia tak lafaz kufur menyebabkan dia apa? Kalau dia sebut Islam lah, dia tak Islam. Tak Islam tu maknanya dia mengaku dia lafaz kufur, maknanya dia kafir lah. Dia tahu lah. Jadi sini boleh tak boleh? Jawabnya boleh. Dia jadi kafir tak? Tak. Sebab dia dipaksa. Okey. Wa kaza itlafil mal. Wa kaza itlafil mal. Begitu juga apa nama merosakkan harta benda. Merosakkan harta benda, tapi dengan cara dipaksa. Dia suruh musnahkan harta kita, tapi dengan dipaksa. Dengan dipaksa lah. Di itlaf maknanya dia suruh dia memusnahkan harta atau orang lain secara paksa. Dia kata hang kena musnahkan barang ni atau orang ni. Kalau tidak aku bunuh, contohnya aku bunuh. Dia pun terpaksa lah musnahkan harta orang tadi. Boleh tak boleh? Jawabnya boleh. Kerana keadaan dia tu, dia dibuat tu kerana dia dipaksa. Itu ya. Itlaful mal. Wa kaza itlaful mali. Baik, wa kaza ni kata lafuz bi kalimatil kufri, pernah itlafu al mal, iaitu memusnahkan harta orang tapi dengan cara dipaksa. Ada orang paksa suruh musnahkan. Dia kata hang bakar kata aku ni. Dia paksa hang bakar kata aku ni. Kalau tak bakar, aku bakar hang. Tu dia. Nampak enak. Boleh tak boleh dia bakar? Boleh. Kerana nak melepaskan diri dia daripada dia dimusnahkan. Okey. Kemudian wa akhdhu malil mumtani'i min ada'id dain mi ghairi izni. Wa akhdhu ni atas kepada aklu juga. Dari sana daripada sinilah daripada min sama daripada ini daripada kerana apa? Darurat dia boleh menghapuskan yang dilarang apa dia? Iaitu mengambil, harus mengambil harta orang yang enggan daripada nak bayar hutang dengan tanpa izinnya. Tanpa bighairi iznihi, tanpa izin bagi apa nama mumtani'. Dia berhutang, minta hutang tak mau bayar. Dia memang dia berhutang tu. Dia mengaku dia berhutang tapi nak bayar dia tak bagi, dia tak mau bayar. Dia tak nak bayar. Boleh tak boleh maknanya orang yang bagi hutang kat dia tadi ni pergi ambil harta dia. Pergi harta dia tanpa izin dia. Ambil harta apa? Ambil kata kadar hutang lah, jangan hantar lebih lah. Kadar hutang 1,000 pilih hantar ambil barang sampai 1,000 lebih tak boleh lah. Dia ambil kadar hutang dia lah. Kadar hutang dia. Boleh tak boleh? Jawabnya boleh. Kalau tak buat gitu tak boleh. Kalau tak buat gitu dia tak akan bayar. Nah, kita contohnya bawa pergi mahkamah. Bawa pergi mahkamah pun tak jadi. Mahkamah pun dia tak mau bayar. Dia tak mau bayar. Jadi boleh tak boleh buat itu? Ni boleh. Boleh ambil sekadar curi harta majikan. Supaya dia ada kes satu kes dia bekerja lah, orang kerja swasta. Majikan tak bayar gaji penuh. Gaji sekian banyak tapi dia berapa bulan dia tak bayar. Dia bayar tak sepenuh. Jadi macam mana nak buat? Pokok dia pergi curi. Dia pergi curi komputer lah apa kata dia jual. Tapi dia jual tu harga tadi ambil apa dia? Harga yang kadar yang yang majikan dia tak bayar gaji tu kan. Tak bayar bawa pergi tak jadi. Bawa jadi boleh tak boleh? Jadi kalau kira boleh lah macam tu. Tapi dengan dia tahu dia tak curi pula. Jadi boleh. Okey. Kemudian wadaf'u sa'ili. Daf'u sa'il begitu juga apa nama tadi apa nama daf'u sa'il maksudnya mempertahankan apa nama diri daripada diserang oleh
oleh orang. Nah, mempertahankan diri kerana diserang. Nah, orang nak bunuh kita. Nak bunuh kita. Dia masuk dalam rumah kita, dia nak bunuh. Dia nak bunuh kita. Baik. Di sini kita cuba mempertahankan diri dia. Mempertahankan diri dengan kita pukulkan, dengan kita lawan lah. Kita lawan. Kita boleh lawan. Kena lawan. Kita lawan. Kita lawan dia tadi ni supaya dia tidak dapat membunuh. Dia soal ni begini. Soal ni mana orang yang serang lah, yang serang orang tanpa sebenar. Contohnya dia ambil kadang-kadang dia rompak. Dia masuk rumah kita nak rompak. Dia nak rompak barang. Dia nak rompak barang kemas kan, ataupun rompak duit sebagainya. Kadang-kadang dia nak bunuh. Dia bunuh. Jadi kalau bunuh ataupun dia nak rompak barang. Kita boleh tahan, jangan bagi dia jangan dia bagi rompak. Daf'u sa'il tadi walau adda ila, walaupun mempertahankan serangan orang tadi ni membawa kepada bunuh, walaupun membawa kepada bunuh. Maknanya kalau contohnya kalau dia mari kat kita, dia paksa kita nak suruh duit, kita tak mau serah dia kata dia bunuh. Dia bunuh. Jadi kita nak pertahan tadi terpaksa bunuh dia. Boleh bunuh dalam pertahan diri, tak salah. Kalau pergi mahkamah pun terlepas. Mahkamah pun terlepas. Sebab dia serang diri kita, jadi kemudian kita boleh pertahankan diri kita dengan cara walaupun bawa pada bunuh. Sampai kita tak jangan dulu. Kalau kita tak buat, dia bunuh kita. Daripada dia bunuh kita, ambil kita bunuh dia dulu. Itu boleh. Itu kena darurah. Okey. Kemudian walau ammal haramu qutran, dan jikalaulah perkara haram ini meratai seluruh negeri. Qutran ni negeri atau daerah. Kalaulah perkara yang haram tadi ini menyeluruh, ada di mana? Di dalam satu-satu negeri. Nak cari hak halal pun tak payah. Nak cari hak halal payah. Cuma duk jumpa hak haram dah. Jumpa hak haram dah. Jangan nak buat. Bihaisu la yujadu fihi halalun illa nadiran. Dengan sekira tidak didapati padanya pada qutrin tu maknanya pada daerah tadi atau negeri tadi ni halal kecuali nadir. Nak cari benda yang halal payah. Ada upaya jumpa. Ada upaya nak jumpa. Boleh tak boleh? Fa innahu yajuzu isti'malu ma yahtaju ilaih. Maka harus menggunakan perkara yang memerlu ia kepadanya. Kalau apa yang kita perlu boleh kita, walaupun perkara yang perlu yang kita nak guna tadi adalah benda tu benda haram. Kita nak cari halal memang tak ada. Cuma terpaksa juga menggunakan yang haram. Boleh tak boleh? Jawabnya boleh dalam keadaan mendesak begini. Dalam keadaan dia mendesak begini. Baik. Kemudian ini masalah makan ni. Kalau makan tu tak masalah. Makan ni banyak pilihan. Macam kita pergi ke negara-negara yang bukan Islam pun, macam kita pergi satu negara kafir kafir, walaupun kita kata nak cari nasi tak payah. Kata roti apa semua ada yang terjamin halal tu, maknanya tu tak boleh roti tu ada, kita duk nampak duk geram nasi biryani, tapi nasi biryani tu ayam tak sembelih. Boleh tak kan? Boleh, sebab ada pilihan lain. Yang ni kalau tak ada langsung, tu lain kata. Dia kita kan tak ada, mesti ada makanan yang lain, tu tak boleh. Tu yang maksud dia. Macam saya pergi ke Korea. Korea Seoul tu banyak ada kemudahan, ada tempat-tempat yang makanan orang kita ada. Orang Islam lah. Makanan Islam ada kawasan tepi masjid tinggi atas bukit tu. Kawasan keliling tu semua ada restoran. Ada restoran yang orang Korea sini, tapi orang Korea tu dah meluk Islam. Budak-budak kita, budak pelajar kita, student kita yang belajar sana, depa ambil part time kerja itu. Kerja apa? Kerja tukang serve lah. So makanan tadi. Rupanya memang kedai tu kedai toki tu orang Islam, dan makanan pun terjamin halal lah. Betul kan? Satu lagi ada kedai mamak lemah. Kedai mamak macam-macam lah. Tak ada masalah. Malah ada kedai orang Malaysia apa dah. Ada satu kedai Malaysia tu. Ada tu. Yang tu tak ada masalah jadi makanan tadi. Jadi tak boleh kita makan benda-benda yang lain. Okey, benda yang haram tak boleh lah.
wala yaqtasiru 'ala darurah, dan tidak terbatas ia penggunaan dia tadi 'ala darurah, sekadar darurat sahaja. Jadi artinya kalau dalam sebuah negara tadi ni tak ada benda yang halal, tak dapat benda yang halal kecuali nadir, payah sangat dapat benda halal. Boleh tak boleh kita nak menggunakan yang kita perlu, tapi benda yang kita perlu tadi benda tu benda haram, benda tu benda haram. Jawabnya boleh. Dan adakah kita boleh guna tu sekadar betul-betul darurat saja? Tak. Kata dia tak terbatas kepada darurat saja, boleh kita guna bukan sekadar darurat. Itu mengikut pendapat yang pertama tadi. Baik. Qala al-imam, kata imam apa? Imam ni mesti imam haramain. Kata imam haramain, bukan imam Syafi'i. Ini istilah dia. Dia istilah dalam kitab pun kita tengok. Qala al-imam, kata imam mesti imamul haramain, iaitu Imam Al-Juwaini. Apa dia? Wala yartaqi ila tabassuti, dan tidak meningkat ia. Yartaqi tidak meningkat ia pada penggunaan tadi ni. Tidak meningkat penggunaan tadi ni dia kata kalau tak ada barang yang halal, tak ada barang yang haram, itu semua barang yang haram. Kalau nak upah halal pun cara payah jumpa. Kata ini kata bolehlah kita guna perkara yang kita perlu, gunakan perkara yang haram yang sekadar yang kita perlu. Jadi kita keperluan kita ni adakah boleh sampai ke peringkat berlebih-lebihan, boleh tak boleh? Jawabnya tak. Wala yartaqi, tidak boleh meningkat. Tidak meningkat ia penggunaan tadi ni, penggunaan barang yang haram tadi ni ila tabassuti, sampai ke peringkat berlebih-lebihan. Tabassut ni maknanya berlebih-lebihan lah. Dekat syok lah tu tabassut. Jadi cara kita menggunakan secara yang cara berlebihan, tak boleh. Kemudian wa aklil mazazi, wa akli al-malazi, dan tidak boleh meningkatkan penggunaan tadi sampai ke peringkat memakan benda yang ina-ina saja, yang lazat. Tak. Duk cari hak benda hak lazat. Duk cari benda yang paling lazat di antara hak haram tu lah, tapi dia cari hak benda yang paling lazat. Tak boleh kita mencari, kita makan, walaupun kita kata kalau nak makan lah, tak ada benda lain, tapi benda tu, tapi boleh tak boleh kita makan, cari benda yang paling lazat, yang paling lazat, yang paling yang enak atau yang sedap tadi. Tak sampai peringkat tu. Bal, kata Imam Haramain, bal yaqtasiru ala qadril hajah, malah terbatas ia penggunaan tadi sekadar keperluan saja, kadar hajat sajalah, kadar hajat. Kalau dia makan macam ni bolehlah bergerak lah, bolehlah pada nak bergerak bolehlah. Dekat tu lah, jangan makan sampai terlahak macam tak boleh lah. Okey, itu berkata Imam Haramain. Baik. Qala Ibnu Abdi Salam, kata Ibnu Abdi Salam, apa dia? Wa fardul mas'alati an yatawaqqa'a ma'rifata sahibil mal bil mustaqbali. Ibnu Abdi Salam seorang ulama lagi, dia kata fardu masalah ni, masalah yang kata apa lama tadi ni kita boleh makan tadi, puan semua tadi kan, fardu masalah tadi ni apa dia? Ialah an yatawaqqa'a ma'rifata sahibul mal fil mustaqbal, bahawa kita mengharapkan bahawa an yatawaqqa'a, bahawa diharapkan mengetahui apa sahibil mal, mengetahui pemilik harta tadi ni fil mustaqbal, pada masa depan, pada masa depan. Jadi yang kes ini maknanya kalau kita mengharapkan bahawa kita boleh mengenal pasti pada tuan harta tadi. Tuan harta tadi. Jadi katalah barang-barang tu, jadi barang tu kita tengok tapi kita nak makan tadi, kita nak guna, tapi nak guna tadi tahu barang orang tak boleh guna tanpa izin. Kita nak minta izin, kita tak tahu tuan duduk mana. Boleh tak kita guna? Boleh kita guna. Boleh guna ni kalaulah kata dia, kalaulah kita mengharapkan bahawa masa depan kita boleh dapat kita boleh mengenal pasti siapalah pemilik barang yang kita guna tadi ni. Baik, kat tu. Itu kata Ibnu Abdi Salam. Wa amma indal ya'si, adapun pada ketika putus asa daripada nak mengetahui pemilik barang tadi. Pemilik barang tak ada, tapi barang ni kalau kita tak barang tadi kalau tak ada tuan kita pergi guna barang tak boleh, haram. Tak ada pakai izinan. Tapi sini bagaimana? Kalau dah kita
putus asa lah. Memang kita tengok cara barang duduk sini ni, kalau nak cari tuan dia sampai bila pun tak dapat. Sampai bila pun tak akan bertemu dengan tuan barang tadi ni, barang tadi pada ketika itu. Pada ketika itu, fal malu aina idzil masalih, maka harta yang kita guna tadi ni, yang mana kita tidak ada harapan untuk mengenal pasti pada pemiliknya tadi. Masa depan, jadi harta tu lil masalih, harta tu dah untuk maslahah am, untuk kepentingan am, kepentingan umum. Jadi kalau kepentingan umum boleh lah, kepentingan umum maknanya tidak ada masalah. Boleh. Jadi pasal apa? Li anna min jumlati amwali baitil mal ma juhila malikuhu. Kerana di antara jumlah tu, di antara bahagian, di antara bahagian harta Baitul Mal, di antara kumpulan harta Baitul Mal ialah harta yang tidak diketahui pemiliknya. Di antara harta Baitul Mal pada iaitulah harta yang kalau tidak dikenal pasti siapa ada pemiliknya, maka harta Baitul Mal, harta milik negara. Milik negara maknanya boleh lah guna. Baik. Kemudian wa yajuzu itlafu syajaril kuffari. Jadi kat tu. Jadi kita mana? Nak rehat tu. Rehat. Okey. Ada minta maaf ni pasal pukul 12 lebih nak kena mandi. Kita baru cakap 12 lebih ya. Makna nak Nuri pula. Nuri jauh tu. Di Penang. Nuri. Dia pergi rumah itu main sampai 3 orang minta jemput. Kita tak pergi. Tak semua salah. Kita tak puas habis pergi lah. Petang ni balik ni pula. Okay. Jadi satu insya-Allah kita akan sambung, iaitu wa yajuzu itlafu syajaril kuffar wa binaihim li hajatil qitali waz-zafari bihim wa kadzal hayawan alladhi yuqatiluna alaihi. Ini yang lain pula ada beberapa isu-isu yang boleh kita lakukan dalam keadaan terdesak, dalam keadaan yang mendesak ni. Wallahu a'lam. Sudah apa lagi? Ini serupa isu dulu masa belum ada sistem perbankan Islam. Nampak? Dulu lah. Saya ingat tahun berapa? Sebelum 90, 80-an ya. Sebelum tu memang tak ada perbankan Islam, tak ada. Tak ada lagi masa tu. Kita nak buat rumah, kata nak buat pinjaman, nak buat manfaat pembiayaan secara Islam, memang tak ada. Semua riba dah. Riba dah. Yang tu saya tak silap pernah diputus oleh besar kemasaan masa tu, dia kata dibenarkan kita buat pinjaman melalui walaupun dia kena interest, tapi buat pinjaman berpatutan lah. Janganlah boleh pinjam hantam rumah sampai mewah. Dia keperluan apa? Keperluan rumah kita kata keperluan sekurang 3 bilik. Pasal kita ada lelaki, anak perempuan, takkan anak lelaki perempuan duduk sebilik. Lelaki perempuan 3 bilik atau 4 bilik. Sekat tu je lah. Buat rumah sekat tu. Jangan hantam buat rumah, hantam banglo besar 4-5 bilik. Itu lebih daripada keperluan. Sebab tu dia akan kira dia ad-darurah tuqaddaru bi qadariha. Dengan pederai pula tak boleh sapu yang bukan. Tu dia ada kaedah dia tu. Wallahu a'lam.